Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, Div-Div kehormat, para guru yang saya muliakan, seterusnya sidang hadirin yang saya hormati. Berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar menyampaikan sebuah pidato, tetapi mengangkat sebuah amanah. Amanah pusaka daripada pejuang terdahulu dikalas oleh generasi hari ini dan bakal diwarisi oleh generasi akan datang. Negara itu bernama Malaysia, sebuah negara bangsa. Persoalannya, apakah ramuan yang mampu menyatukan jutaan hati yang berbeza agama, bahasa dan budaya sehingga teguh berdiri di bawah satu panji negara bangsa bernama Malaysia? Jawapannya hanya satu. Rukun negara. Bertitik tolak peristiwa hitam rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang di Pertuan Agong keempat mengisytiharkan rukun negara tanggal ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Hadirin sekalian, negara boleh dibangunkan dengan konkrit dan keluli. Peradaban boleh ditegakkan dengan ilmu dan budi. Namun, sebuah negara bangsa hanya akan terbina dengan nilai, jiwa dan akhlak jati diri insani. Di sini akan saya garapkan satu persatu objektifnya, disulami 5 prinsip rukun negara yang menjadi tiang seri menyangga gagah negara bangsa bernama Malaysia. Tiang seri rukun negara meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai tonggak utama asas perpaduan. Inilah akar kepada segala nilai kemanusiaan. Manusia yang mengenal Tuhannya akan mengenal batas antara kebenaran dan kebatilan. Apabila jiwa nurani dipandu iman, maka lahirlah rakyat yang teguh berpegang pada prinsip kehidupan serta menghormati kepelbagaian agama dan kepercayaan. Bukankah agama mengajar kita bahawa manusia dijadikan untuk saling mengenali, bukan saling membenci? Hadirin sekalian, sistem pemerintahan Malaysia yang berpaksikan raja berperlembagaan mengangkat prinsip kedua, yakni kesetiaan kepada raja dan negara, dan prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Raja merupakan payung kedaulatan negara, manakala undang-undang ialah tempat tumpahnya darah dan keringat kita. Persekutuan perlembagaan adalah kanun tertinggi negara, sebuah naskah kontrak kemerdekaan bersama yang menjadi payung keadilan, kestabilan dan perpaduan Malaysia. Kesetiaan bukan sekadar laungan slogan sambutan hari kebangsaan. Kesetiaan ialah kesanggupan mempertahankan keamanan, kesediaan memelihara perpaduan, keberanian mengangkat martabat negara dalam apa jua keadaan. Andai prinsip rukun negara dikhianati, runtuhlah asas negara bangsa. Justru, setiap rakyat hendaklah menghayati semangatnya, menjunjung keluhurannya dan memelihara kedaulatannya. Hadirin yang dihormati sekalian, 2 prinsip terakhir tetapi tidak kurang pentingnya ialah kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Undang-undang ialah neraca pengimbang keadilan, benteng keamanan dan penegak kebenaran. Tiada yang mengatasi dalam kekuasaan, tiada yang terkecuali daripada hukuman. Demikianlah mulianya martabat undang-undang memayungi sebuah tamadun. Apabila undang-undang dijunjung, jenayah dapat dibendung. Apabila undang-undang ditegakkan, keamanan dapat dikekalkan. Apabila keadilan dilaksanakan tanpa mengira darjat mahupun pangkat, maka lahirlah sebuah negara yang tinggi martabat,
penuh berdaulat. Pun begitu, sebuah kemakmuran tidak sempurna jika tidak dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama jika tidak dihiasi tata susila. Sejauh mana pun masyarakat progresif diperjuang, tidak bernilai jika nilai manusiawi kecundang. Setinggi mana pun teknologi dijulang, tidak bermakna andai akhlak terus terbuang. Secanggih mana pun dunia digital berkembang, tidak bermanfaat andai akhlak semakin hilang. Kesopanan bukan tanda kelemahan, kesusilaan bukan lambang ketinggalan. Sebaliknya, kedua-duanya ialah mahkota peradaban yang membezakan bangsa yang bertamadun dan bangsa yang hilang pedoman. Hadirin sekalian, sesungguhnya sebuah negara tidak terbina dalam sehari. Ia dibina oleh generasi demi generasi dengan tangan yang bekerja, akal yang berfikir dan hati yang bersatu. Andai prinsip rukun negara dihayati, bukan sekadar dihafal. Andai prinsip rukun negara diamalkan, bukan sekadar dilafaz, maka akan lahirlah rakyat yang bersatu hati, masyarakat yang harmoni, sebuah negara bangsa yang teguh berdiri, megah disegani dan dipandang tinggi, menjulang maruah pertiwi, mewarisi kegemilangan abadi. Bersama kita membina negara bangsa, bersama kita menjulang rukun negara, bersama kita memelihara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.